siang murid cikgu. Awak tahu tak apa itu rokok? Cikgu yakin dan pasti semua tahu rokok itu membahayakan. Jadi kalau anak-anak nak tahu apakah kesan rokok kepada diri dan persekitaran, jom kekal bersama cikgu. Walaupun rokok merupakan aktiviti yang berbahaya, tetapi terdapat 4.8 juta perokok di Malaysia. Merokok membunuh 20,000 rakyat Malaysia setiap tahun. Rokok bukan sekadar asap. Ia mengandungi lebih 7,000 bahan kimia dan sekurang-kurangnya 70 daripadanya boleh menyebabkan kanser. Jadi anak-anak, apakah akibat daripada merokok? Setiap sedutan rokok akan merosakkan otak, buah pinggang, jantung dan paru-paru. Kandungan rokok yang diperbuat daripada nikotin akan menyebabkan ketagihan, meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Selain itu, karbon monoksida pula mengurangkan pengangkutan oksigen dalam darah, membebankan jantung dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Dan tar pula yang mengandungi bahan karsinogen akan merosakkan tisu paru-paru, meningkatkan risiko kanser paru-paru dan penyakit pernafasan. Pasti anak-anak tertanya, apakah yang saya perlu lakukan? Pertama sekali, awak mestilah menolak perlawanan merokok. Tunjuk isyarat tidak kepada merokok. Dan sekiranya dibelawa untuk merokok, jangan ambil rokok. Katakan tidak kepada merokok.